kita melarang. Kia. Esa! 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 Ali pergi mana? 3 jam tak Esa tunggu. Takkan nak pergi bandar? Hadiah dah beli belum? Ali lupa. Ali buat apa sampai lupa? Esa? Jamila sudah kembali. Apa? Betul. Kucai tak tipu. Muka dia sebiji macam Jamila, tapi nama dia Halimah, cucu Pak Deris. Baru datang daripada KL. Ali rasa gembira sangat, Esa. Ali rasa macam Tuhan dah hantar dia untuk jumpa dengan Ali. Esa, esok kita jumpa dia, ya? Esok tau. Esok. Ali pergi dulu. Ali tunggu. Kau tak bolehlah bagi macam tu. Dia kena slow-slow sikit. Kucai. Mek Ya. Ya. Kucai. Kucai suka warna apa? Semua warna aku suka. Kenapa? Alah, adalah. Ni warna yang paling Kucai suka sekali. Mek Ya. Kucai kan? Kucai. Nampak. Kalau apa Mek Ya wi, dia tukar belaka. Kalau apa boleh? Tak. Dalam hidup aku tak ada colour. Tak ada warna. Aku tak suka colour. Aku tak suka warna. Mek Ya masuk dia tu. Kak Yawi, tolong pilih video. Kalau apa pun boleh. Warna apa pun boleh. Boleh. Nanti Mek Ya pilihkan. Kucai, ni lupa. Ni Mek Ya ada bawa durian untuk Kucai. Tak. Makanlah. Sedap. Bye. Sedapnya bang budak. Sedap. Kau makan lah. Aku empukkan durian ni baru tahu. Allah. Sedap mulut kau nak bercakap je. Kau tengok dia punya ria dia dah. Alah, mu mesanya Kucai. Kalau mu tak suka dia pun, janganlah buat gitu. Dia tu Aitina perasaan dia halu, sensitif. Mu tak suka pun, mu belakanglah. Wak suka dia. Maknanya. Engkau dah suka dia, kau pergi lah. Aku tak ada dah. Aku tak pandai berlakon ni. Aku ni jujur. Cakap terus terang. Tak suka lah. Ibu, bapa, nolong ini nak aku. Hei, macam ni je lah. Aku tak nak layan kau ni. La. Sembel pula orang kata. Dah ke? Kau minta mira dia lagi. Seronok ni. Siapa apa? Tidak macam singa. Ni mesti ni. Ada apa-apa ni. Kan Dara? Hai, yang kamu semua ni nak pergi ke mana? Saja makan-makan angin. Pergi rumah senah dekat belakang tu tadi. Yang kau ni aku tengok seronok sangat. Menang loteri ke? Loteri tak main. Tak baik tau, dosa. Aku gembira sebabnya Ali nak kahwin dengan Esa. Oh, ya ke? Jadi juga jodoh budak-budak tu kan? Kalau dah jodoh tu, tak ke mana. Bila nak tarikh kahwin dia? Nanti aku nak pergi rumah Tok Ketua. Tanyakan tarikh yang sesuai. Kali ni kalau kau buat kenduri, berapa ekor lembu kau nak tumbang? Bab masak-memasak, kau serahkan aku. Janganlah risau. Siapa lagi lah Mak Dara nak harapkan kan? Nampaknya kita ni kena tempah baju baru lah. Baru glamour, Pia. Soal baju, kamu semua jangan risau. Nanti Mak Dara bagi kain seorang sepasang.
Rupanya bayar sendiri. Aku balik dululah ya. Yelah, terima kasihlah. Tak apalah. Seronoknya menyanyi-nyanyi. Sukalah tu nak kahwin dengan Aisyah. Tak adalah, Mak. Jamilah sudah muncul kembali. Ali dah jumpa dia? Apa yang Ali mengepek ni? Mak, nama sebenarnya Halimah, cucu Pak Deris. Tapi muka dia, Mak, sebiji macam arwah Jamilah. Ali rasa macam Allah dah hantar dia untuk jumpa dengan Ali. Kamu jangan main-main, Ali. Mak dah bincang dengan Mak Dara tentang majlis perkahwinan tu. Macam mana nak kahwin, Mak? Jamilah sudah muncul kembali. Ali akan buat apa saja untuk dapatkan dia. Ali, kamu bukannya tak kenal Mak Dara tu. Semalam Ali dah setuju nak kahwin dengan Esa. Janganlah buat Mak macam ni. Malu Mak, Ali. Yelah, semalam memanglah dah setuju. Tapi Jamilah dah muncul kembali. Macam mana nak kahwin dengan Esa? Jamilah dah lama meninggal, nak. Kenalah terima hakikat. Allah, macam manalah Mak nak buat ni. Mak dengan Mak Dara dah sepakat nak pergi jumpa Tok Ketua. Nak tentukan tarikh perkahwinan tu. Janganlah buat macam ni. Tu Mak Dara tu dah tempakat dah. Jangan buat macam ni, nak. Malu Mak. Ali tak nak kahwin dengan Esa. Ali nak Jamilah. Jamilah dah meninggal. Yang kamu nampak tu Halimah, cucu Pak Deris. Faham tak, Ali? Mak, esok Mak pergi rumah Pak Deris. Mak pergi tengok sendiri. Lepas tu kita sambung cerita, ya? Dah lah, Ali nak tidur. Lupa nak beli hadiah untuk Mak. Tak apalah. Nanti Ali bagi Mak 1,000. Mak pergi shopping, ya? Happy birthday. Esa? Oh, Esa. Esa, oi. Esa? 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 Berat kat dalam bilik. Mari, sayang, mari. Beri banyak yang tadi kamu ni. Kejap ya. Bang, cucu abang mana? Ni apa kau terperanjat ni? Pagi-pagi kau datang ni apa? Ni kia? Cucu abang mana, bang? Kenapa? Tak ada. Ali kata muka cucu abang tu saling tak tumpah macam muka arwah tunang dia. Entahlah pula. Tapi mula-mula berjumpa tu, Ali tu pengsan. Pengsan? Dia tak cerita pun dengan Kia. Kia ni tak tahu nak buat macam mana lah, bang. Kenapa? Kia dah janji ni nak kahwinkan Ali dengan Esa, anak dara tu. Lepas tu ni hari ni Kia dengan ni dara nak pergilah rumah Tok Ketua. Nak tentukan hari yang sesuai untuk kenduri itulah nanti. Habis macam mana? Sekarang ni Ali tak nak kahwin pula dengan Esa. Katanya nak kahwin dengan cucu abang.
Alai. Itulah. Itulah Kiah datang ni. Si Ali suruh tengok cucu abang tu. Aduh. Ya Allah, tak tahulah apalah Kiah nak cakap dengan Dara ni nanti. Cucu abang mana? Dia kata dia pergi ke sungai kejap mencari ilham. Dia tu pandai melukis. Oh. Ana lah bang. Saya bawa kuih sikit. Nanti kejap lagi saya datang balik ya. Tunggulah kita minum sama. Tak apalah bang. Hebat betul aku. Cantik lukisan. Mana awak belajar melukis? Please don't disturb me. I no understand. You cakap apa? Aku tak tahu. What's your name? My name is Ali. Where do you live? You want to be my friend? Speak English. No English, no friend. Minta maaf lah, saya betul-betul tak faham orang putih. Tapi Jamilah faham lah kan? Excuse me, I'm not Jamila. I'm Halimah. Ya, maaf. Halimah dah makan? Kalau belum, jom kita makan kat warung Joya. Nasi lemak dia sedap. Ataupun kat kampung sebelah, dia punya apam berkuah memang sedap. Ya. Ataupun kalau nak yang mahal sikit, kita boleh masuk bandar makan kat kopitiam ke. Not interested. Satu hari kalau tak makan, tak senang duduk. Itulah, sedap kan Tok kan? Sedap. Ni kan Tok sebenarnya resepi turun-menurun keluarga saya tau. Lepas tu, kalau siapa nak belajar, boleh. Tapi kena ada pengeras lah. Turun-temurun tu. Kena ingat tu. Sama lah, turun-turun juga. Yelah, tapi memang aku pujilah kau adik-beradik. Aku puja. Tak macam budak-budak sekarang ni, kerjanya lepak aja. Macam dia ni. Dia ni dulu, kau tahu, ketua lepak kat sini. Oh, ya ke? Tapi sekarang ni baru dia jadi orang. Itu dulu tu. Tak lama lagi saya akan digelar sebagai jutawan. Jutawan? Kau kena loteri ke? Loteri apanya? Saya dengan Tok sekarang ni tengah bertarung. Tak lama lagi, seluruh harta benda Tok akan dirampas. Rumah-rumah, kerbau-kerbau, tamparan perabot yang berada di rumahnya akan menjadi milik Kocai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Belakang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Awak tu. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kau buatlah sendiri. Hai, Cah. Marilah sini. Belajar pocok-pocok ni. Jangan aku segan-segan lah. Mari sini. Betul lah. Macam Ali kata. Mengapa? Sama ke dengan arwah Jamilah tu? Betul sama. Tak ada cacat cela. Cuma ni. Buka sikit. Tok, Halimah naik atas dulu See you, Tok. We continue later. Okay, Roger my dear. Oh, tak pandai cakap orang putih. Kita mesti belajar, Kia. Kerana bahasa orang putih ni bahasa nombor 1 dunia.
Kalau kita pergi mana-mana kita tak sesat. Pasal apa kita masih soseh dengan orang putih. Orang hormat je kita. Oh, ya ke? Kalau kialah, biarlah satu dunia ni cakap orang Melayu. Barulah kita bangga dengan bangsa kita. Barulah boleh cakap Malaysia boleh. Elah. Kau ni kenapa ni, Pia?